Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa supaya umat Islam mengimarahkan masjid dengan menyuburkan kegiatan ilmiah yang dapat menarik semua golongan terutama wanita dan anak muda. Perdana Menteri berkata Islam amat menekankan penguasaan ilmu agama khususnya Al-Quran yang akan memberikan kebijaksanaan serta keupayaan kepada masyarakat untuk menilai perkara baik dan buruk sekaligus mengelak perpecahan maupun perbalahan dalam kalangan manusia. Sehubungan itu katanya pihak pengurusan masjid disaran untuk memperbanyakkan lagi program dan kelas pengajian yang mampu menarik minat masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Masjid Jami' Pride di Bukit Mertajam pada Selasa. Pada majlis berkenaan, Anwar meluluskan peruntukan RM100,000 untuk digunakan pihak pengurusan masjid berkenaan untuk melaksanakan program mengimarahkan masjid, antaranya kebajikan anak karya. Untuk rekod, Masjid Jami' Pride dibangunkan penduduk kawasan berkenaan pada tahun 1979 dan telah dibaik pulih sepenuhnya pada 29 Mac 2021 bagi menggantikan bangunan lama dengan kos perbelanjaan sebanyak RM5.5 juta.